Sok. Bawah ni. Mana tahu? Bawah ni. Kat ni. Bawah ni. Angkat. Keluar. Sana. Okey, sampai dah. Tak tahu. Ni. Awan. Kamu cak tu? Tahu lah. Lagi lah. Dah tekan lagi. Sauk depan. Ni. Jap. Okey, ni tu lah. Nah. Jap. Okey. Besar. Oh, kasar. Tengoklah ni. Senyum lah. Tu kata turun road tu, dia tak nak turun tadi. Road ini tu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Supporter Pelagic Fish Hunter. Alhamdulillah ketemu juga kita di petang, di sebelah petang ni. Buka tirai sebelah petang. Pagi ni tak buat lagi. So alhamdulillah. Jumpa lagi di my channel Pelagic Fish Hunter. Okay guys. So hari ni kita ada satu misi. Kita mencari sarang jenahak. Karang jenahak yang kita pergi dulu. Kita terjah balik. Tengok. Semoga ada hasil untuk hari ni. So hari ni kita bersama dengan otai-otai dari Kuala Kangsar. Nanti aku tunjukkan dia orang. Ini gasak hari ni. Alhamdulillah. So perkenaan untuk hari ni trip hari ni air pasang besar. So ceritanya hari ni air pasang besar. Sebelah pagi air start pasang. So ni dah maksimum lah. Sekarang jam hampir pukul 3 petang. Hampir pukul 3 petang. So spot kita hari ni pada Kampung Baru sampai ke Jabatan Bainun, Kedah Tepung. So kita tak pergi main dekat Telaga Danas lah. Kita main di luar sikit. Tengok macam mana hasil hari ni. So tengok ada rezeki. Tonton video ni sampai hujung. Okay, pada yang supporter yang baru jumpa my channel Pelagic Fish Hunter, jangan lupa subscribe guys. Tanpa sokongan korang video ni takkan ada lagi. InsyaAllah jangan lupa subscribe. Okay. So kita ada 4 orang player hari ni. Trip hari ni fully bottom. Udang 200 ekor. Hari ni kita ada udang 200 ekor. Tengok kita main bottom, fully bottom. Macam mana hari ni. So cubalah. Mana tahu ada rezeki lagi di sebelah petang. Okay guys, stay tune. Kita tak nak cakap banyak, tanpa buang masa, kita teruskan aktiviti mancing kita. Okay, stay tune.
Tak apa. Ni bawah-bawah ni, tak boleh angkat-angkat. Dia tak besar sangat ni. Dalam setengah kilo ni. Layan. Buah pertama. Senyap. Okey. Oh, tambah lebih. Layan jenhak ni. Oh. Betul. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Mantap cikgu. Tengok sikit. Strike pertama. Ajar aku pegang. Adik sangat. Okey, terbaik cikgu. Ambil rezeki hari ni. Ha. Offside besar malam. Pam. Masuk dalam tu. Pacak. Yang pegang root pacak je. Ni ikan tengah nak masuk ni. Senang. Okey, ngam. Ambil hitam. Cari pam je. Makan di tangan. Pam dalam ni. Janganlah aku. Makan di ada. Benda boleh buat. Makan di tangan je kot. Makan di tangan hari kan. Makan ni. Dah luar itu. Yang molek je. InsyaAllah. Yang bodoh. Dia makan. Tengok tak. Strike. Apa tu? Puka. Okey, ambil. Potong kau. Asam pedas. Potong kau. Terbalik Tiga kontrak ambil dia. Bari. Ada. Mau nak masuk. Ha? Ikan mau nak masuk. Ada. Betul. Okey. Oi, 9 guys. 9 alhamdulillah. 9. Oh ni tengah makan ni. Biru standby. Okey guys ni. 9 tak besar. 9 dia. Lebih kurang dalam 300 gram lah. Saiz sudah sedap lah. Sedap makan. Tu dia saiz 9 lah. Okey. Alhamdulillah rezeki hari ni. Terbaik. Sok. Bawah ni. Mana jauh? Bawah ni. Angkat ni. Bawah ni. Angkat. Keluar. Dua. Sana. Okey, sampai tu. Tak tahu. Ni. Awan. Semua cara. Tahu lah. Lagi lah. Dah tekan lagi. Jenis hak ni.
Itu dia. Masuk. Alhamdulillah. Oh. Saya ini lah Kilo. kita mau. Ya. Alhamdulillah guys. 2 kilo. 2 kilo. Ini mana masuk. Ya. Alhamdulillah. Layan guys, tarik. Jenahak. Dia punya henjut. Saiz yang idaman. Ni adalah dia. Kita punya saiz yang kita cari. Oh. Mantap lah ni. Cuba lagi. InsyaAllah ada lagi ni. Seru. Baling jauh sikit. Baling ke tengah sikit. Ada di depan tu, baling tengah. Batu nak berat sikit. Batu berat lagi. Batu ringan dia pergi ke tengah. Alhamdulillah. Okay guys, aku tunjuk hasil. Sekejap guys, kita buka dulu. Okay guys, ni dia hasil tadi. 2 kilo guys. Saya 2 kilo guys. Tu dia. Tu dia. 2 kilo. Kat 1 kilo lebih lah. Kat 2 kilo. Oh dia. Memang sedap guys. Fresh. Okey. Tak melawan. Suka lah. Oh, agak lah. Comel roti. Boleh makan ya. Bayang Suka. Comel kan? Lepas balik lah. Cik ingat? Makan. Kecil sangat. Ni. Ada belah-belah tu ni. Pelan-pelan. Saya kasar ni, saya kasar. Oi, kau nak tu. Sabar. Baru letak tu. Hantar bang. Pam dia. Pelan-pelan, pam. Tak apa. Tengok mesin sikit. Tahu. Tengok. Ni besar ni, kasar. Ya Allah. Kasar. Pelan-pelan yang. Tengoklah main. Tengok mesin dia keluar drag. Oh, tu pari je. Pelan. Pari ni. Sauk, tolong sauk ni. Dekat. Bukan. Dekat lagi, takut lagi. Double strike. Nah, ni sauk. Jauh itu. Okey, alhamdulillah. Naik dulu. Oh, berbelit dengan tali. Naik dulu. Mantap. Okey, tu dia. Abang kita punya. Asyik padu bang. Mantap. Tahniah. Ada lesen dah. Alhamdulillah. Ni, belah ni. Belah kanan. Belah kiri. Tunggu ni. Saya kori. Ya, tengah main ni. Tengah main ni. Kan, jap. Apa ni? Betul-betul dulu. Buang lah.
Mana rangka nak potong? Mana sini? Leh. Potong kan? Tak, potong kan? Potong kan? Kalau rangka je nak potong. Dikah. Sekejap. Habis tadi masa. Orang buat macam ni. Orang buat tau. Cabut ni lah, cabut. Oi. Ha? Mana? Cabut ni. Cabut ni. Ha? Ambil ada jam. Oh, nyau. Orang bunyi salep. Siapa habis? Giling. Giling. Kau salep. Ha? Kau boleh salep. Kau salep. Naik je tengah kena ni. Kau dah okey dah. Lama. Ui. Alio ikan tadi. Dingin. Alhamdulillah. 2 kilo bang. 2 kilo. Ini lagi besar. Oi. Bapak. You know how guys? Lagi sabut. Okay, dah. Warna biru tarik. Ambil dulu. Mantap bang. Rezeki. Senang hak ni. Taklah. Okay, dah. Turun. Jap ya. Jap guys. Bang, rezeki gua bang. 2 kilo bang. Mana dia? Ni. Wow. Alhamdulillah guys. Gasak lagi hari ni. Alhamdulillah rezeki. Rezeki gila hari ni. Okay guys, so tunjukkan hasil tadi memang mantap hari ni. Alhamdulillah 3 ekor saiz gorgon. Saiz yang kita cari ni dia saiz gorgon. Saiz idaman. Tu dia guys, lagi seekor lagi. Tengok. Pantal peluk guys. Pantal emas. Alhamdulillah. Rezeki. Hidup pergi. Kasar guys. Alhamdulillah. Gasak. Terbaik guys. Pam dia. Tak apa, tali belah luar. Tarik tak apa. Masuk ikan dulu. Tarik dulu. Ni atas ha. Sauk. Belah ni. Ha, okey ngam. Ha, angkat dulu. Okey ngam. Tengok. Tu dia dalam tu ha. Oh, mantap bang. Ada? Ni kereta sama, umpan sama, naik bot sama. Oh, gasak dia ni. Dalam kereta tidur. Dalam kereta bertidur, rantok dia. Betul? Pakai ni? Okey. Ni.
Lepas dah. Solid hook tu. Bawah ni boleh. Oh, main depan tadi. Kau buka dia, nak buka dia punya tu. Tadi tukar je dah. Oh, mantap Lesen kedua. Ha, tekong pun tadi ni. Ha, tu dia tengok. 2 kilo. Mantap, tahniah. Sauk depan. Ni. Jap. Oh, okey, ni lah. Nah. Jap. Okey. Oh, besar. Oh, kasar. Tengoklah dia. Senyum lah. Tu kata turun road tu, dia tak nak turun tadi. Road ini tu dapat. Ancur. Pam dia. Pelan-pelan. Tengok. Ha? Saiz dengan sekilo cantik lah. Dia dah dapat dengan kecil lah. Honor. Setengah kilo ada. Kat setengah kilo. Tahniah. Ha? Oh, dia bawa kemam lah tu. Sauk. Ha? Mana? Tak ada. Udang lah ni. Aduh, baru nak rakam video ni. Jangan lucut lagi. Kasar. Alhamdulillah. Makan sauk je ke? Pusing je. Angin tiup. Baik, sauk dekat. Sauk dekat ke? Sauk dekat. Ha? Jauh kan? Itu dia. Kita otak-otak kita repeat untuk kali kedua. Takut habis. Ni kau apa batu ringan habis lah. Batu berat cantik. Dengan awak punya pun habis. Sangkut. Sebelah lepas satu. Angkat dulu. Okey, so alhamdulillah. Ini jam pun dah 5.30 petang. So kita apa nama? Kemas sikit. Suruh balik tu kita sampai kalau ada lagi, ada mau lagi. Perut biji. Kalau dapat seekor lagi. Kemas dulu. Ini kita gasak 2 seekor udang. Tapi udang habis banyak Ada bila ni tinggal sikit lagi. Tinggal sikit lagi lah udangnya. Nanti tutup lubang air tu sekali bawah tu. Siap-siap. Tu dah ceritanya. Okey. So untuk trip kali ni alhamdulillah ada juga rezeki untuk dibawa pulang untuk kita punya angler. So aku ni Richard balik untuk trip keseluruhan pagi ni hari ni. So daripada mula-mula kita masuk agak sunyi daripada pukul 8.30 sampai pukul 10 macam tu lah, 10 lebih. Ikan tak mau makan. 2-3 spot tukar ikan tak mau makan. So sampai dalam pukul 11 12 tengah hari baru hasil pertama naik. Alhamdulillah ada hasil pertama. Pagi tu ada seekor je. Kita punya angler dapat seekor jenis tu tak ada sampai tengah hari. Betul-betul seekor itu je. Lepas tu kami yang lain-lain ni potong tangkona. Gasak je.
Alhamdulillah rezeki ada di tengah hari. Dalam pukul 1 lebih, pukul 2 gasak. Lepas tu senyap. Senyap daripada pukul 2 sampai pukul air pasang, air surut. Start surut pukul 3 je tu senyap. 3 lebih lah. Tukar banyak spot dah, kita tukar spot banyak. Lepas tu masih lagi tak ada. So pukul 4 kita tukar lagi spot. Di tukar spot yang mula-mula kami pergi tadi. Gasak balik alhamdulillah pukul 4 lebih. Kat pukul 5. Ni pun dah 5 lebih. Alhamdulillah baru ada balik. Alhamdulillah dah ada rezeki hari ni. Agak-agak kasar juga hari ni. Okay. So setakat itu saja kita punya cerita di sepanjang hari ini, trip hari ini. Okay guys. So stay tune. Tunjukkan hasil nanti ya. Okay. Okay, so alhamdulillah dah sampai ke JT Telaga Nanas. Ni dah JT Telaga Nanas. So kita tengok hasil hari ni. Alhamdulillah berempat angler kita hari ni. Tadi tak sempat nak perkenalkan kita punya player. Okay, strike tadi. Okay, kita punya player ni ada. Siapa nama lupa dah. Ini orang baru. Panggil Alip. Alip. Ni cikgu kita lah. Cik yang kata Cik Din. Cikgu Ot. Cikgu Ot. Ni orang itu last year dia orang gasak Senangin. Memang hari last year dia itu bulan apa Bulan 10 ada kot 10 macam tu lah rasanya. Ini repeat kali kedua alhamdulillah lah. InsyaAllah. So aku tunjukkan ni hasil keseluruhan untuk hari ni. So dia ya. Tu dia. Hasil keseluruhan untuk trip kali ni. Kita ada ni jenahak. Ini saiz dalam 400 gram, 1.5 kilo. Ni 9 ada 2 ekor. Tu ini ya, saiz besar ni. Ni saiz kilo, 1 kilo lebih ni, 2 kilo. Ni 2 kilo ni. 2 kilo ada, 2 kilo. Ni 1 kilo lebih. Tu dia punya hasil hari ni. Alhamdulillah rezeki untuk trip hari ni. So murah rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Kita punya trip hari ni berjalan selesai dan selamat pergi dan balik. Okay cikgu, ada sepatah 2 kata. Terima kasih Tekung. Lain kali kita repeat lagi. Okay, terima kasih banyak sudi naik boat trip Sisip Mas. Okay. So ni dah bagi hasil. Simpan dulu kita parking lagi ni. Okay guys, so setakat itu saja untuk kita punya trip kali ni.
Semoga akan datang. Jumpa di video akan datang. Okey, yang baru jumpa channel ni, sekali lagi jangan lupa seperti biasa like, share and subscribe my video channel. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang. Stay tune. Assalamualaikum. Bye bye.